Bagaimana nak agih daging korban yang paling afdal? Dengar baik-baik orang calon. Cara nak bagi daging korban ada dua cara. Cara pertama harus pahala sikit. Cara kedua afdal pahala banyak. Hak pahala sikit ni gini. Tapi boleh pahala juga. Faham? Iaitu kalau kita dapat contoh 9 kilo bagian kita. 3 kilo untuk kita makan anak bini. 3 kilo beri kepada orang miskin. 3 kilo untuk orang yang bukan miskin. Faham? Bagi 3. Okey? Cara itu harus. Cara yang afdal, yang paling banyak pahala, cara Nabi. Iaitu daripada 9 kilo boleh spesial, kita ambil setapak tangan yang makan kita anak bini, hal lebih semua orang miskin. Ni orang tak mau ikut ni. Pasal orang rebang bukan nak bagi orang miskin, nak makan kedarah ke dia. Lagi nak buat sate, BBQ macam-macam hal. Bodoh belaka. Orang rebang nak bagi jamu orang miskin. Kerana mereka tak mampu beli daging pada bulan-bulan yang lain, tapi diberi rasa pada musim korban. Nah,